Saudara, jangan jadikan ini satu isu. Which media you come from? Utusan Malaysia. I will remember, I will call your chief editors. Ini adalah satu sikap yang cukup sombong, angkuh dan tidak profesional datangnya dari seorang menteri yang cukup berpengalaman dalam politik. Beliau hanya ditanya mengenai penggunaan istilah I like you tu. Patutnya menteri boleh menjawab secara terus dan tidak perlu mengunggut dengan berkata demikianlah. Ini adalah satu penghinaan kepada kebebasan media dan kebebasan bersuara di Malaysia. Ini bukan perkara baru. Pengakuan Mei telah beberapa kali menunjukkan sikap sombong dan angkuhnya. Sebelum ini yang melibatkan Mike Kios, beliau mencabar kononnya siapa yang membangkitkan isu ini akan diheret dan didakwa. Di mana saya keluarkan arahan kepada JKT, cari TikToker. Ini adalah satu intimidasi dan tidak sepatutnya berlaku. Apatah lagi kerajaan Malaysia Madani ini sebuah kerajaan yang terbuka, yang bertanggungjawab. Sikap yang ditunjukkan pengakuan Mei itu sendiri adalah sebaliknya. Pepatah orang Melayu kata, kaduk naik junjung kan. Inilah apabila seseorang merasakan dirinya terlalu besar, hebat, dengan adanya mandat 40 kursi, maka dia boleh bersikap sombong terhadap rakyat. Anda harus ingat, ini hanya bersifat sementara. Rakyat sedang menilai, apatah lagi di kala rakyat sedang berhadapan dengan pelbagai cabaran hidup ini. Rakyat perlukan, hargakan menteri ataupun pemimpin yang prihatin, yang boleh membantu membawa kebaikan. Kalau itulah sikap mereka ini, saya yakin rakyat akan membuat keputusan untuk menghukum. Dahulunya mereka yang mengutuk Kerajaan Barisan Nasional, katakan tidak memberi kebebasan bersuara, media. Walhal kita tidak pernah pun menahan sesiapa daripada mengeluarkan kenyataan. Pemimpin kita dahulunya difitnah, dicaci, tetapi tidak pernahlah kita melakukan intimidasi seperti begini. Sikap mereka terhadap wartawan jauh lebih teruk daripada dulu. ST10, sembang santai tapi sampai.